Thank you. Korang tahu tak sebenarnya, yelah, kadang-kadang kita semua manusia dilahirkan dengan karakter dan kepribadian yang berlainan. Ada anak kacukan memang cantik, ada yang dikurniakan dengan ketinggian, ada yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, kecantikan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kebaikan. Kalau blusher. Blusher. Kalau pakai. Sekejap. Sebenarnya sekejap. Ni eyeshadow. Tapi boleh buka ke ni? Tolong ni. Thank you Nil. Nil dah tolong baca sambil aku bercakap-cakap je. Ni say hi Nil. Halo. Cakaplah pasal Sarawak. Sarawak best. Tapi tadi sampai lambat. Ni. Ini kalau yang suka pink. Saya lagi suka yang macam ni. Saya suka yang boleh. See? Boleh digunakan sebagai pelbagai. Macam ni. Ni. Bella suka pakai yang macam creamy ni. Nampak ni? Letak kat pipi dah. Yelah, kat bibir pun boleh. Memang betul. Kamik sayang apa? Ya. Sebenarnya kenapa orang selalu cakap usaha jadi baik? Sebenarnya kadang-kadang kita berjalan, kita keluarkan kita tanpa kita sedar yang kita kadang judge orang. Kadang kita ternampak orang, kita macam tengoklah dia tu, macam tu ya. Itulah yang kita kena ubahlah sikit-sikit. Sayang korang juga. Pasal anak Kajal tu sumpah sedih. Ya Allah, sedih amat. Tak apa. Kalau buat kebaikan, jangan mengharapkan balasan. Kalau jauh di sudut hati kita, kita mengharapkan balasan tu, kita istighfar cepat-cepat. Kita ikhlas. Tak apa. Kita nak buat baik tu dengan harapan kita kekal macam tu. Bukan atas pujian orang, bukan atas kehendak orang. Kita buat pada orang nanti. Apa lagi yang korang nak tanya? Bajet kan? Dapat bunga lagi. Sekejap boleh tak dia nak buat macam ni? Dia nak jawab call sekejap Ni tolong ni. Ni tak tahu. Jap. Jatuh pula. Cantik baju Bella. Jap, Bella tengah jawab on call jap. Pek nombor 1. Apa dia? Bella Pek. Kau tak tidur lagi ke? Ni sihat-sihat Alhamdulillah.